Sekiranya bahasa itu dipermainkan, diperalatkan untuk kepentingan siasah dan sebagainya, nescaya fikiran pun akan dirubah dengan perubahan bahasa ini. Dan apabila fikiran itu dirubah, maka kefahaman pun akan dirubah. Ini yang dikatakan corruption of knowledge, atau yang lebih dalam bahasa Melayu saya katakan kebatilan ilmu. Jangan kita lupa bahawa fikiran, akal fikiran dan juga bahasa saling bergantung antara satu sama yang lain. Maknanya bahasa yang kita gunakan akan mencerminkan apa yang terkandung dalam akal fikiran kita. Sekiranya bahasa itu tidak tepat atau tidak betul, atau mencerminkan sesuatu falsafah yang tidak benar, maka ini menunjukkan bahawa akal fikiran kita pun sudah tidak benar, tidak betul, sudah bertukar. Bahasa itu adalah yang mustahak sekali untuk mencerminkan apa yang terkandung dalam akal fikiran kita, supaya apa yang terkandung itu boleh membawa kepada faham yang bermakna.